Okay guys, Assalamualaikum. Saya Eddie. Kereta ni sebenarnya kereta buat masa ni yang saya rasa kereta ni yang bawa dia memang sedap. Tetapi kereta ni rasa tak sedap bila absorber terlalu lembut. Okay guys, saya introduce kereta ni. Kereta ni dalam model Toyota Alphard 2023 AGH 40. So kereta ni datang daripada Kelang. Kereta ni mengalami masalah yang berbuai. So sebenarnya cerita dia, kawan kepada owner pernah hantar AGH 30. So bila dia hantar AGH 30 tu, bila owner kereta ni bawa kereta AGH 30, dia rasa sedap. Sedangkan kereta ni baru, dia kata kereta ni tak sedap, berbuai. Jadi owner pada kereta ni bagi tahu kawan dia tadi, minta kami buat absorber AGH 40 ni. First kereta ni sampai, kita masuk dekat damping dulu. So you guys boleh tengok depan kiri 23, depan kanan 24, belakang kiri 24, belakang kanan 26. So kat situ memang terlalu tinggi bacaan damping dia. So sebab itulah kereta tu berbuai. Jadi kita buka absorber ni dengan keadaan bacaan macam tu, kita tekan, memang you guys boleh nampak lembut sangat. So bila lembut sebab itulah dengan keadaan body yang besar, memang dia tak boleh nak menampung keberatan absorber tu dengan solid. So kita refurbish, kita ambil masa juga untuk refurbish absorber kita ni lebih kurang 1 hari juga untuk kita selesaikan. So kemudian tu dah selesai, kita pun sebelum dah siap semua, sebelum kami pasang, kami cuba tekan dulu. Memang you guys boleh nampak kat sini, memang keras, memang sedap. So selepas siapnya refurbish absorber kepada 40% stiffer, kita pun pasang keempat side, depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan, kita dah pasang dengan sempurna. Kemudian kami test. So bila test, barulah saya rasa yang absorber ni dah firm. So kemudian kita masuk semula kat tester mesin untuk kita dapatkan bacaan dia. Jadi bila kita masuk juga sampai nampak depan kiri 17, bacaan ni semuanya di bawah 20, barulah keadaan kereta you guys akan firm. So kepada you guys kat luar sana yang baru beli AGH 40, cuba rasa dulu. Kalau rasa berbuai, nak settlekan masalahnya, bukan AGH 40 je, AGH 30, NH20, NH10, kalau rasa berbuai seperti yang saya terangkan dalam video ni, you guys boleh roger saya dengan cara masuk dekat link bio ataupun dekat skrin ni ada nombor yang tertera. You guys boleh roger saya direct. Okay, so insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber. Dan jumpa lagi, Raiba Auto, whack the corner. Bye bye.